Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan nikmat kita dapat bangun pada pagi ini dan dapat sampai ke rumah Allah untuk mengerjakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita ini sebagai amal soleh, insya-Allah. InsyaAllah pagi ini kita baca sikit beberapa dalil dan juga huraian berkenaan salah satu daripada sifat ataupun akhlak yang diajar dalam Islam, iaitu hari ini kita pilih amanah, sifat amanah. Perkataan amanah ni merupakan satu perkataan yang menggambarkan satu sifat ataupun akhlak yang terpuji dalam Islam, dan ia merupakan satu perkataan yang berulang kali kita temui dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih istimewa lagi, perkataan amanah ini telah menjadi satu perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu kita, walaupun asalnya adalah merupakan perkataan Arab. Kita guna betul-betul. Orang Arab kata amanah, kita pun kata amanah. Tapi ini bukan parti amanah. Tak ada kena-mengena. Jadi amanah ini kita tengok apa maksudnya. Senangnya para ulama bahaskan amanah ni dengan satu contoh, iaitu nak faham perkataan amanah ni ialah apabila seseorang itu didatangi oleh seseorang dan kemudian diminta kepadanya untuk menjaga sesuatu yang merupakan pemilik orang yang datang tu. Jadi apabila kita terima saja akan cadangan orang itu ataupun permintaan orang itu minta tolong jaga, maka pada ketika itu kita telah mengambil amanah, walaupun pada asalnya tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi kita ambil, kita terima, maka kita terima amanah. Dan kemudian bila kita jaga dia dan mengikut seperti mana yang dibincangkan dengan si empunya barang tadi, kita jaga ikut apa yang disuruh, sehinggalah satu masa yang ditetapkan, maka kita dikira amanah. Sebagai contoh, dia datang rumah kita, jumpa kita, minta tolong jaga motor kita, motor dia. Sebabnya dia nak musafir 2 minggu tak balik, jadi dia minta tumpanglah motor dia kat rumah kita. Kemudian dia kata, tolonglah jaga, kan, saya ni je lah harta saya, kan. Kita pun terima, tak apalah. Lepas tu dia kata kalau nak guna, gunalah, kan, tak ada masalah.
kan. Tapi janganlah sampai rosak, dia kata, kan. Ataupun dia tak cakap pun, dia kata gunalah, kan. Guna. Lepas tu kita pun jaga, kita jaga dengan baik. Masa kita nak guna, kita guna, tapi guna dengan kita rasa itu barang amanah, kita jaga dengan baik, maka kita amanah. Sehinggalah dia datang semua balik, kita pulangkan semula dalam keadaan yang baik, seperti mana pada hari dia tinggalkan pada kita. Tapi kalau sekiranya kita terima amanah tadi, tapi kita tak jaga dengan baik, kita biar je, kita nampak kucing panjat tempat duduk motor tu, kan, lepas tu apa, garu-garu kan, dia buat gitu kan, kita boleh relax je, biarlah, bukan aku punya kan. Sedangkan kita telah diberi amanah untuk jaga, kan. Kita terima, kalau tak terima tu lain cerita, lantak kau lah, siapa sekolah tak depan, kan. Tapi kita terima. Kemudian kita pula tu, anak kita tengok panjat-panjat tu sampai pecah lampu dia, kita tak apa, biarlah kan. Kita tak buat satu pun tindakan. Kemudian kita tiap-tiap hari kita bawa pergi mana, jalan sana, wheelie lagi motor tu kan. Motor kau buatlah, kan. Bukan motor aku, kan, macam-macam, kan. Waktu langkah sini, langkah tu, relax je. Dah balik tu, orang tu balik, kita pulang, inilah motor kau, minta maaf lah, kan. Jadi macam ni pula kan. Aku pun tak sangka, padahal kita tahu, kan, kita yang tak jaga. Jadi pada ketika itu kita pulang tu, kita tak amanah. Lawan kepada amanah ni yang diterangkan dalam hadis Nabi. Nabi sebut ayatul munafiq thalas, ciri orang munafik ni ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia cakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mungkir janji. Wa idza tumina, ni point dia, apabila dia diberikan amanah, khan, dia khianat. Jadi lawan kepada amanah ni adalah khianat. Kalau kita tak tunaikan amanah yang diberikan kepada kita itu, maka apa yang diajar oleh agama kita, kita dikira khianat, kan? Satu label yang kita pun tak suka, tapi itulah label yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana orang yang tidak menunaikan amanah di sisi Allah. Dia digelar dengan kata-kata khianat. Tapi kalau dia menunaikan amanah di sisi Allah, dia digelar sebagai seorang amanah. Amanah satu yang baik, khianat satu yang terkeji, kan? Amanah satu yang terpuji, khianat merupakan satu yang kotor, kan, yang diajar oleh agama kita, kan. Jadi itu lebih kurang mukadimah kepada perkataan amanah yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Sebelum kita pergi jauh, kita tengok ada satu ayat Quran yang Allah turunkan yang menjelaskan tentang maksud amanah macam yang kita bincangkan tadi, iaitu firman Allah yang biasa kita baca, ustaz-ustaz kita baca dan kupas, iaitu Allah menyebutkan inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit-langit, bukan langit-langit kita ni. Allah sebut langit-langit, maksudnya berbilang-bilang langit, sebab langit ni banyak lapisan. Semua langit-langit, setiap lapisan langit itu Allah tawarkan, tolak. Wal ard, dan bumi. Bumi Allah sebut satu je, Allah tak sebut bumi-bumi. Bumi ini yang kita duduk ni pernah ditawarkan amanah itu, tapi tolak juga. Wal jibal, gunung, Allah sebut satu gunung. Gunung apa kita tak tahu, ditawarkan untuk amanah itu, tolak juga.
Dan kemudian bukan sekadar tolak, Allah sebutkan sifat mereka ketika ditawarkan itu, wa ashfaqna minha, mereka takut untuk terima tawaran ini. Bukan sekadar tolak, tapi tolak dalam keadaan takut. Bukan tolak kerana ingkar macam iblis, tolak arahan Allah untuk sujud hormat kepada Adam. Tetapi langit, bumi dan gunung tolak kerana takut, gentar berkenaan dengan beratnya amanah itu, mereka tolak. Wa hamalahal insan, Allah sebut manusia terima. Dan kemudian Allah sebut di hujung itu, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu jahil lagi zalim. Kita kupas ayat ni. Ayat ni Allah sebut amanah itu. Amanah ini dikupaskan oleh para ulama ialah suruhan Allah dan larangan Allah. Itu amanah yang nak diberikan. Amanah suruhan yang Allah suruh ialah supaya ditatang, dipatuh, ditaat, didaulatkan. Itu. Manakala larangan untuk dijauhi dan jangan didatangi, jangan buat. Dan ia gambaran kepada hukum hakam Allah. Itu dia dalam bentuk agama Allah. Ini amanah yang disebut dalam ayat ini. Dia sama dengan yang kita kupas tadi. Allah tawarkan barang amanah. Makhluk-makhluk yang disebutkan di awal itu, ini para ulama sebutkan Allah saja datang dalam ayat itu dengan makhluk-makhluk yang lebih besar, lebih gah fizikalnya daripada manusia yang kecil ini. Langit, tengok keluasan langit. Langit yang besar itu pun tolak. Bumi yang besar ni, kita kalau nak banding dengan bumi ni, ibarat satu titik yang tak nampak pada satu jasad ataupun fizikal yang besar. Tapi bumi pun tolak. Bumi besar tu. Dan gunung juga satu makhluk yang besar, tolak juga. Dan dalam ayat ni Allah nak beritahu semua makhluk yang Allah cipta, ia adalah makhluk yang hidup, yang mana hidup dalam keadaan tunduk dan patuh kepada arahan Allah pada perkara-perkara yang diarahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah selain daripada agama Allah yang kamu cari, sedangkan telah tunduk kepada Allah langit bumi ni, kan, telah tunduk kepada Allah semua sekali, yang ada di langit dan di bumi secara tau'an wa karha. Tau'an ni secara taat, taat ni dengan ikut agama Allah yang Allah suruh macam Allah bagi syariat. Karha iaitu dalam bentuk telah ditetapkan satu peraturan. Contoh, bumi berputar di atas, dan di atas dia punya landasan dia. Matahari berputar di atas landasan dia. Itu yang dimaksudkan karha. Makhluk-makhluk lain mereka tunduk macam tu. Tapi manusia ni, ayat yang disebutkan tadi dalam bentuk tau'an. Allah bagi tawaran, terima. Ada makhluk yang terima, yang bernama manusia terima. Jadi makhluk lain ni semua hidup juga. Jadi manusia terima, dan kemudian di hujung tu Allah kata, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ni zalim lagi jahil. Di sini ada satu persoalan ulama bahaskan. Bila terima tu, adakah semua manusia ni zalim lagi jahil? Jadi di sini timbul bagaimana nak i'rab ataupun nak baca ayat Quran ini untuk kita dapat makna yang sepatutnya. Jadi ayat hujung itu, apabila begitu sifatnya, Allah kata manusia zalim lagi jahil. Tapi adakah kalau seorang itu melaksanakan amanah tu, dia zalim lagi jahil juga? Jadi ayat tu macam perlukan kepada perbahasan lagi. Jadi ayat di hujung tu dinamakan sebagai ayat istifham.
Allah tanya. Bila kita baca tu, setiap sesungguhnya kami telah memberikan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semua tolak dan takut, dan manusia ambilnya. Bila istifham di ujung tu, kita kena baca manusia ini zalim lagi jahil. Dia bentuk persoalan. Zalim lagi jahil. Dia bukan ayat kenyataan, tapi ayat persoalan, yang mana jawapannya selepas itu dalam bentuk yang perkataan yang tidak dizahirkan, yang mana manusia boleh menjawabnya seperti mana itu jawapan daripada Allah, iaitu apa? Ya, manusia zalim lagi jahil bila mereka tak tunaikan amanah itu. Tetapi ada satu jawapan lagi, tidak, manusia tidak zalim dan jahil kalau sekiranya mereka tunaikan amanah ini. Itu dia. Jadi yang zalim dan jahil dalam ayat itu ialah siapa yang tidak, apabila dah terima amanah itu pada satu masa dahulu yang dibahaskan oleh para ulama, iaitu pada hari yang mana manusia dibangkitkan dalam bentuk bukan jasad gini tapi dalam bentuk roh. Satu masa dulu yang dibahas, yang disebut dalam Quran, dengan ketika itu Allah tanya manusia selepas terima amanah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, kamulah Tuhan kami ya Allah. Satu masa yang kita semua tak tahu bila. Dan pernah Nabi cerita perkara ni, ada seorang sahabat Nabi, dia kata dia ingat masa tu, nama dia Sayyidina Ali. Kita semua tak ingat kan? Sayyidina Ali boleh kata dia ingat masa tu kan? Wallahu'alam kan? Jadi kita masa tu kita tak ingat, tapi ini yang akan dihujahkan nanti bila kita bangkit semula, kita akan diingatkan semula detik itu. Dan itu di antara masa kita terima amanah ini kan? Jadi mereka yang dah terima dan kemudian tunaikan, mereka adalah orang yang amanah. Tapi mereka yang tak tunaikan, mereka tidak amanah, ataupun dalam arti kata lain, mereka inilah pengkhianat kepada Allah kan? Kita bila orang kata kita khianat, kita zalim, kita jahil, kita rasa tak sedar kan? Apalah kata aku zalim, apalah kata aku jahil. Orang sini tak kata jahil, dia kata bodoh. Kata aku bodoh, alamak kan? Apalagi orang kata kita pengkhianat, tak sedap kan? Tapi bila kita tak buat tu, bukan orang yang kata, Allah yang kata kan? Jadi sanggupkah kita bila satu hari nanti, bila kita dah bangkitkan Allah kan, kita dah bangkitkan sebagai orang zalim, orang jahil, pengkhianat, ada label dia. Dan orang ini dah ada tempat dia khusus kan? Jadi itu satu ayat Quran yang menjelaskan tentang amanah. Seterusnya satu lagi hadis tentang amanah ni, kita kupas tu. Sebenarnya nak baca hadis lain ni, tapi tak sampai lagi. Satu hadis yang pernah kita baca zaman dulu, iaitu tentang amanah juga, tapi tak disebut perkataan amanah tu secara terus. Iaitu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah seumpama gembala. Ini perkataan hadis Nabi yang Nabi gunakan pendekatan tashbih, perumpamaan. Nabi tak kata setiap kamu adalah gembala. Itu bukan maksud Nabi. Sebab kita kan, ada siapa pengembala kambing kat sini? Kan? Tak ramai kan? Sebab tu maksudnya ialah kamu semua seumpama gembala kan? Tapi setiap Nabi adalah gembala, pernah bela kambing dalam hadis Nabi, termasuk Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu adalah umpama penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu gembala. Gembala ni ialah orang yang jaga kambing. Dan penggembala di sini yang dimaksudkan oleh Nabi, yang kita jadi umpama tu, diumpamakan bukan toke-toke kambing tu, itu tauke. Tapi penggembala ni orang yang berupah
jaga kambing. Sebab itulah hadis tu lepas tu Nabi kata kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang digembala. Sebab apa? Dia ambil upah yang bukan milik dia. Kambing tu, kambing tu milik orang kan. Kalau kambing tu milik dia, suka hati akulah, dia kata. Ini kerajaan aku kan. Kan? Ini kambing aku kan. Tapi dia kata ini bukan, ini orang lain punya, dia jaga je. Jadi, dan kalau kita nak faham hadis ni, kita pun pernah kupas dulu, kita ulang semula. Kalau nak faham hadis ni, kita kena faham hadis ni dalam konteks hadis itu dibaca. Kita kena datangkan diri kita pada zaman Nabi baca tu, zaman Nabi cakap tahun 650-60 Masihi dulu, 1400 tahun dulu. Dan kemudian Nabi baca tu bukan kat Malaysia, tanah yang penuh dengan kehijauan, tapi cakap dekat tanah Hijaz, tanah yang kering kontang, berdebu, padang pasir, berbatu-batu bongkah, dan tak berapa ada kehidupan. Yang hijau tu sedikit pada saat itu kan. Zaman ni kalau kita dah hijau sikit kan. Kalau dekat Arafah tu memang ada projek menghijaukan Arafah sekali kan. Tapi masa tu bukan begitu, tengah kering kontang kan. Lalu siapa yang jadi pengembala ni pagi datang pergi mentauke kambing tu, dan kemudian ambil. Kalau toke tu kata okey hari ni 40 ekor, jaga nanti dapat upah, balik dapat upah, ambil. Kemudian ambil, kena bawa jalan pergi tempat yang ada rumput-rumput. Tempat tu dah kering kontang, kena cari. Sebelum pergi tu dah fikir dah mana nak pergi kan? Bawa, tak boleh pergi tempat semalam habis dah, kambing dah makan rumput-rumput situ. Kena pergi tempat lain pula. Dan kemudian pergi pula tu, kalau dah banyak tempat pergi, kena pergi sampai ke hujung nun, jauh daripada penempatan manusia. Dia sebalik gunung belah sana pula, cari tempat ada rumput, cari yang ada sumber air, kemudian letak situ. Ini Nabi bagi perumpamaan, kullukum ra'in, setiap kamu adalah umpama gembala. Itu dalam hidup kita ni, seumpama gembala. Kemudian pula tu dah sampai tempat destinasi tu, tak boleh relax. Sampai, itu bukan penghujungnya, belum selesai lagi, baru bermula episod pengembala. Masa itulah kena mengawasi kambing. Tak boleh tidur, tidur dulu kambing-kambing sekalian. Tak, kambing tak boleh gitu. Dia bukan macam apa manusia kan. Kena awas, kena jaga 40 lah kan. Tak boleh tidur, tak boleh main-main, tak boleh kita cuai, lalai. Kena jaga betul-betul 40 lah. Kemudian pastikan makan cukup, minum cukup kan. Jangan pergi 40 ekor gemuk-gemuk, balik kecil-kecil je, dah tukar dengan orang lain. Ada transaksi lain lah, tu tidak amanah kan. Di pertengahan jalan tukar orang lain, tukar suka sama suka tapi bagi sikit duit. Cerdik menipu kan. Kemudian dah pula tu balik, hantar kepada Tuhan. Ketika itulah yang Nabi kata wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu gembala. Toki akan tengok 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, 4 kambing kan. Okey, cukup makan semua bagus, ikut spek kan? Okey, barulah dapat upah. Tapi kalau balik tu tak cukup, tak cukup, kira bagi 40, balik 37 kan? Mana 3 ekor ni? Biasa kalau orang tak amanah ni, kalau betul-betul tak amanah, dia akan beranak perangai lain pula. Masa dipersoalkan, mula tipu. Tadi 37 lah, tuan salah kira. Kan? Dia beranak penyakit lain. Kalau ni orang tak amanah. Sebab apa? Nak tegakkan benang yang basah kan?
Ataupun apa, kalau tak tipu dia buat benda lain pula kan. Dia apa, macam-macam lah benda-benda jahat yang lain. Sebab apa? Nak tutup tentang tidak sifat amanah dia, tidak amanah dia. Tipu apa, kemudian apa, manipulasi data dan sebagainya, gitu. Jadi orang yang amanah, betul-betul amanah, dia akan datang dengan yang sebenar dan kemudian dia balik dengan sebenar tu kan? Dan pada ketika itu tidak perlu tipu, tak perlu bohong, tak perlu buat benda-benda tak baik. Sebab apa? Dia amanah. Dan inilah dia yang dikatakan amanah. Untuk amanah tu dia satu perjuangan. Seperti gembala kambing, dia bukan duduk saja. Dalam hidup kita ni amanah itulah kan? Kita kena jaga betul-betul. Dan amanah yang Allah bagi dalam hidup kita ini, antaranya ialah agama Allah itu. Ini kena jaga betul-betul kan? Jangan kita persia-siakan amanah ini. Dan amanah ini perlu dijaga dengan betul-betul. Sebab apa? Satu hari nanti kita juga seumpama gembala kambing tu yang balik jumpa tuan dia untuk kembalikan kepada tuan dia kambing itu. Kita juga satu hari nanti akan bertemu dengan tuan kita, iaitu Allah, untuk kembalikan amanah ini seperti mana yang diberikan pada awalnya. Dan pada ketika itu kita akan dipersoalkan di yaumul hisab, pada hari perhitungan amalan. Satu-satu Allah tanya. Allah mulakan dengan hadis yang pernah kita baca dulu, solat dulu. Ini amanah kan? Kemudian sehinggalah persoalan-persoalan yang lain, termasuk persoalan tentang tubuh kita yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi, masa yang kita bagi, mata yang Allah bagi kan? Telinga yang Allah bagi, mulut yang Allah bagi, tangan yang Allah bagi. Adakah kamu jalankan, gunakan semua itu dengan amanah, ataupun kamu adalah pengkhianat kepada semua sekali yang diberikan ini? Satu-satu Allah katanya kan? Dan pada ketika itu gembiralah kepada mereka yang lulus jawapan. Tanya tentang solat, settle. Tanya tentang ibadah lain, settle. Tanya tentang nikmat tubuh badan, settle. Tanya tentang masa, settle. Tanya tentang hubungan dengan orang lain, settle. Tanya dengan hubungan dengan keluarga, settle kan? Dan dalam hadis yang Nabi sebut tu, Nabi sebut satu-satu. Pemimpin disoalkan tentang apa yang dipimpinnya. Ketua keluarga akan disoal tentang apa yang dia, amanah keluarga dia tunaikan. Seorang isteri dalam sebuah keluarga akan ditanyakan bagaimanakah dia menjaga rumah itu ketika ketiadaan suami kan? Di hujung akhir tu hadis Nabi sebut juga akhirnya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi ulang semua, setiap kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu diberikan amanah itu. Dan persoalan ila Allah. Dan kita perlu ingat, sebagai seorang yang amanah, jangan kita tunggu sehingga kembali kepada Allah. Pada masa tu tak ada benda dah kan? Kita perlu ingat amanah ni Allah mengawasi kita daripada setiap detik yang kita hidup ini kan? Jangan kita cuma nak sedia masa akhir tu kan? Macam masa talqin kan, kita dah ajar ma rabbuka kan, siapa Tuhan kamu, kita hafal kan, ma rabbuka Allah kan, siapa apa Rasul ni Muhammad kan, okey hafal, kita hafal Allah Tuhan kami kan. Tapi dalam hidup seolah-olah tak bertuhan. Kita lupa bahawa Allah, macam Allah tak tengok masa hidup kita. Kita ingat nak hafal tu je kan. Siap pesan wasiat, nanti aku nak mati nanti tulisan ni bawa sekali letak kat sini kan, supaya nanti aku boleh tengok kan, betul kan. Tak guna dah kan. Apa yang dapat menjawab semua itu adalah dengan amalan-amalan ketika hidup ini. Seorang yang amanah dapat jawab dengan betul. Seorang yang khianat pada ketika itu tak macam pengkhianat di dunia. Dekat dunia boleh tipu, boleh bohong kan.
boleh kata ikut suka hati aku, kan? Tapi di akhirat itu kena ingat, kulit bercakap. Selalu kita ubah. Mulut kita bercakap tanpa kita boleh kontrol. Mata kita bercakap, telinga kita cakap, kaki kita cakap, jadi saksi kepada kita, kan? Sehingga akhirnya Allah sebut dalam Quran, bila semua cakap ni, orang yang tubuh dia cakap, dia kata, kan, kenapa kamu cakap? Lima syahidtum alaina, wahai tubuh aku, kenapa kau cakap pada Allah? Bukankah lepas ni kalau kena, kita semua kena? Kan? Kau ni buat apalah cakap, kita kena kejap lagi. Kan? Allah nak beritahu, kulit kita ni bukan milik kita yang sebenar, amanah Allah. Sebab tu nanti dia cakap, kaki kita bukan milik kita betul-betul, kita guna je sekarang, dia akan cakap nanti, jadi saksi. Tak boleh nak kelentok dah masa tu, kan? Tak boleh nak tipu dah masa tu, kan? Nak kencing tak boleh dah. Kan? Orang sekarang istilah kencing, kan? Tak boleh nak kencing dah, kan? Sebab apa? Semua ni rupanya pada ketika itu kita sedar, oh bukan milik aku rupanya, Allah pinjamkan. Sebab itulah dia bercakap tanpa kawalan aku. Lalu berkatalah semua kulit kita dan sebagainya itu, qalu antaqana Allah, Allah yang cakapkan kami hari ini, alladzi antaqa kulla syai', iaitu Allah yang menjadikan segala sesuatu itu boleh bercakap. Pada ketika itu, maka kebenaran terselah, kebatilan hancur tenggelam, kebenaran yang naik. Dan kalau kita bersama dengan kebenaran, selamatlah kita. Kalau kita bersama dengan kebatilan dulu, maka rugilah kita. Jadi setakat itu saja, tak baca pun hadis yang kita baca hari ini, InsyaAllah lain kali. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.